wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni kita ini acara tahunan, acara tetap program Anjuran Pusat Islam dengan kerjasama HEPA dan juga MPP dan RTM. Jadi kerjasama ataupun program yang kita buat setiap tahun, Sinar Kasih Ramadan, di mana kita singgah ke rumah pelajar-pelajar kita yang kurang berkemampuan dan kita bagi sedikit barang keperluan asas, makanan ringan, beras, dan juga ada dari segi barang makanan daripada Nestle, dan juga kita ada bagi sedikit wang tunai lah untuk perbelanjaan bulan Ramadan kepada keluarga. Kita milih pelajar ini adalah golongan daripada B40 dan juga Asnaf lah, dan mereka ni tinggal di sekitar Kota Baru, Kalacepa dan juga di PCB. Yang malam ni kita sempat singgah dalam 10 orang lebih, dan kita ada lebih kurang 80 orang pelajar yang kita akan santuni, dan itu juga mereka ni berada juga di sekitar kampus-kampus lain, Jeli, Bacok dan juga Kalacepa lah. Dengan sedikit bantuan wang tunai yang kita berikan daripada Pusat Islam ni, kita harap dapat meringankan beban yang ditanggung ni, dan juga boleh mereka untuk buat persiapan Hari Raya yang tak lama lagi lah. Okey, harapan kami program ini kita akan keluarkan juga di kawasan-kawasan lain, dan juga kita bawa bersama MPP pada malam ini supaya mereka juga dapat merasai kesusahan yang ditanggung oleh pelajar-pelajar kita. Ada yang duduk masih lagi duduk rumah sewa dan keluarganya begitu ramai. Ini juga sedikit banyak beri kesedaran kepada mereka, dan insyaAllah pada tahun yang akan datang kita akan buat program yang lebih dalam skala yang lebih besar lah. Inilah kali pertama program kerjasama seumpamanya berbentuk CSR dengan Universiti Malaysia Kelantan, yang mana pada ini Kelantan FM dengan kehadiran wartawan dan juga 3 penyampai radio Kelantan bersama-sama dengan delegasi daripada Universiti Malaysia Kelantan menyantuni asnaf di kalangan pelajar UMK itu sendiri. Diharap program seumpama ini dapat membantu meringankan beban pelajar-pelajar UMK itu sendiri, dan kita harap dapat diteruskan untuk masa-masa yang akan datang. Saya melihat sepanjang program yang kita laksanakan pada malam ini, yang mana kita mengunjungi sebanyak 5 buah rumah yang didiami oleh pelajar UMK di kalangan B40, yang mana saya lihat keadaan rumahnya agak susah lah. Yang mana saya difahamkan UMK sendiri mempunyai ramai pelajar di kalangan asnaf, yang mana kita harap ada bantuan daripada agensi-agensi lain juga sama-sama dapat membantu melaksanakan program seumpama ini. Satu hati.